Setara mana set kita? Rumah kawan B ke KLCC dah ni. Alhamdulillah, siap juga replika KLCC setinggi 15 kaki. Tapi, banyak juga juga nak boleh kau siap setara ni. Moga bagi bukit arkitek juga. Tak apalah, janji nampak betul KLCC. Replika KLCC ni memang puak kita buat khas lah. Sempena bulan kemerdekaan ni. Nanti, orang mana-mana berasa nak gambar dengan KLCC tu, bolehlah mari sini. Tambah pula kita ada buat mural. Jadi kawasan sini ni memang khas untuk foto booth. Cuma saya tak comel lagi lah. Dah lah dengan 31 Ogos ni. Proses untuk kita buat replika KLCC ni mengambil masa lebih kurang seminggu juga. Sebab ada benda-benda yang tak lekat. Jadi dalam sehari tu banyak kepada pergi beli barang lah. Proses pertama, kita nyari botol terpakar. Order boleh separuh roro dulu. Tengok setara mana boleh buat. Tapak megai terusin juga, takut tak kemah boleh terbalik ke LCC. Kita buh air dengan pocok besi 10 kaki, tanah dalam tanah. Botol pula kita uting sama besar dengan tayar kereta je. Lilik pakai satik, pas wrapping pula dengan balut plastik. Baru kemah lah sikit. Untuk projek mural pula memang kita upah saing-saing je untuk buat. Kalau bui ikut puak kita, setakat nukih orang lidi tu boleh lah. Kalau nak lakar lebih-lebih pada tu, pakai lerak lalu. Setara ni kita punya mural okey dah. Ada KLCC, Tugu Negara, Bunga Raya, Tunku Abdul Rahman. Lepas kita selit jugalah elemen-elemen Kelantan macam wayang kulit, wabulai dan lain-lain. Untuk mural ni, kita terima kasih banyaklah kepada Stegoland sebab sudi sponsor. Kalau awak ada anak-anak, bolehlah awak pergi main playground kat Stegoland Pasir Tumbuh. Situ rego tak terik, pada pergi main dalam mall. Promote sikit dah. Untuk hari ni 26 Ogos 2026, proses terakhir kita untuk naikkan replika KLCC setinggi 15 kaki. Nak naik dia pun kena rekrut ramah sikit saing-saing. Terima kasihlah sudi support tolong sikit sore. Mak Wei dua sobat, Jiju, John Irazaban dan Akis selaku anak tua Janet 9 pada 7/11 tahun 9 bacok. Maka siaplah replika KLCC kita. Kalau berasa kurang tu minta halal lah dah. Buat setakat mampu je. Petai-petai di Kelantan ni pun hujan ribut. Dan Alhamdulillah, replika KLCC kita gagah lagi setakat ni. Minta-minta tak rebah lah sampai 31 Ogos nanti. Selamat menyambut Hari Merdeka belakang dah. Ada masa, marilah melawat tempat kita di Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Terima kasih belakang kerana sudi menengok video ni. Assalamualaikum.